Depression. Kau bangun pagi dan perkara pertama yang kau rasa bukan semangat, bukan lapar, bukan excited untuk mulakan hari, tapi kosong. Kau tidur lama semalam, tapi badan tetap penat macam tak berehat langsung. Telefon penuh notification, tapi tak ada tenaga nak balas sesiapa. Game, filem atau benda yang dulu buat kau gembira, semuanya tiba-tiba rasa tak bermakna. Depression bukan sekadar sedih. Ia adalah gangguan mental yang mengganggu cara otak menghasilkan bahan kimia seperti serotonin dan dopamin. Bahan yang membantu manusia rasa gembira, bermotivasi dan ada harapan. Bila sistem ni terganggu, otak akan mula menipu seseorang. Ia buat mereka rasa macam hidup takkan jadi lagi bagus. Macam semua benda dah tak ada makna. Sebab tu orang yang ada depression kadang-kadang menjauhkan diri daripada kawan dan keluarga. Bukan sebab mereka benci orang lain, tapi sebab berpura-pura nampak okey pun dah terlalu memenatkan. Anxiety. Semua orang pernah risau, tapi anxiety disorder buat otak layan benda biasa macam situasi bahaya. Otak akan sentiasa berada dalam mod kecemasan walaupun sebenarnya tak ada ancaman pun. Badan dah baring selesa nak tidur, tapi otak tiba-tiba mula fikir macam-macam. Kalau aku cakap benda salah tadi macam mana? Kalau esok jadi benda buruk, ke semua orang sebenarnya marah dekat aku? Sebab tu perkara kecil boleh jadi sangat menakutkan. Nak hantar satu message pun boleh overthink selama sejam. Nak buat keputusan mudah terasa macam hidup mati. Yang memenatkan, mereka sedar ketakutan tu kadang-kadang tak logik, tapi badan dan otak tetap bertindak macam ada sesuatu buruk bakal berlaku. Ramai orang suruh mereka tenang atau jangan fikir sangat, tapi bagi seseorang dengan anxiety disorder, itu macam suruh orang yang kaki patah supaya jalan macam biasa. Obsessive compulsion disorder. OCD ni ibarat ada seorang mak yang sangat tegas dan mengongkong hidup dalam kepala kau. Dia sentiasa membebel suruh kau bersihkan, periksa dan susun semuanya dengan sempurna. Tapi bezanya kau tak boleh abaikan dia. Kau rasa terpaksa ikut. Hidup dengan OCD selalunya buat seseorang ada fikiran atau ketakutan yang tak diingini. Ia macam satu gatal dalam otak yang kau tak boleh garu, tak kira sekuat mana kau cuba. Lama kelamaan ia berkembang menjadi compulsions, iaitu tingkah laku berulang atau tindakan mental yang buat kau rasa perlu betulkan sesuatu. Ini untuk mengurangkan anxiety atau cuba elakkan sesuatu yang buruk daripada berlaku. Contohnya, kau sentiasa risau tentang kuman dan penyakit. Jadi untuk tenangkan diri, kau basuh tangan berulang kali. Kau bersihkan rumah berkali-kali dalam sehari dan spray disinfektan pada hampir semua benda yang kau sentuh. Sampai satu tahap kau sendiri penat. ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactivity Disorder ialah gangguan pada cara otak mengawal fokus, impuls dan motivasi. Masalah utama orang yang ada ADHD bukan tak boleh fokus. Masalahnya ialah mereka tak boleh pilih apa yang otak mereka nak fokus. Contohnya, kau duduk nak siapkan kerja penting. Laptop dah buka, buku dah ada depan mata. Tapi lepas 5 minit kau tiba-tiba scroll TikTok, lepas tu buka YouTube, lepas tu teringat benda random dari 3 tahun lepas. Bila sedar balik dah sejam hilang macam tu je. Yang peliknya, bila benda tu sesuatu yang kau minat, kau boleh fokus berjam-jam tanpa sedar masa berjalan. Tapi benda yang membosankan terasa terlalu susah untuk dimulakan. Lupa appointment, hilang barang dan selalu rasa macam otak bergerak lebih laju daripada badan. PTSD. Post-traumatic stress disorder biasanya berlaku selepas seseorang mengalami kejadian yang terlalu menakutkan seperti kemalangan, peperangan ataupun trauma serius. Bagi seseorang dengan PTSD, otak mereka menganggap memori itu macam ancaman yang masih hidup. Sebab tu tanda kecil seperti bunyi, bau atau tempat tertentu boleh trigger flashback yang terasa sangat nyata. Seperti contoh askar perang yang baru balik terdengar satu bunyi kuat seperti bunga api, dan dalam beberapa saat badan dia terus membeku. Jantung mula berdegup laju, tangan menggigil dan nafas jadi pendek. Mereka bukan sekadar teringat. Kadang-kadang mereka rasa seperti sedang berada semula dalam detik paling menakutkan dalam hidup mereka. Tidur juga jadi susah, mimpi buruk datang berulang kali. Badan mereka sentiasa berjaga-jaga seolah sesuatu buruk akan berlaku bila-bila masa. Bipolar disorder. Bipolar disorder menyebabkan emosi seseorang bergerak antara dua keadaan ekstrim, mania dan depression. Semasa fasa mania, otak mereka dipenuhi tenaga, keyakinan dan impuls yang terlalu tinggi. Mereka rasa macam manusia paling hebat dalam dunia. Tidur cuma 2 jam tapi masih penuh tenaga, idea datang tanpa henti dan tiba-tiba mereka mula belanja duit tanpa fikir panjang. Merasa macam boleh buat apa saja. Tapi bila mania mula hilang, mereka jatuh ke dalam depression yang sangat berat. Semua tenaga tadi hilang begitu saja dan kehidupan mula terasa tak bermakna. Dan sebab mereka pernah rasa terlalu hidup semasa mania, fasa depression itu terasa lebih menyakitkan. Insomnia. Baring atas katil, lampu dah tutup, badan dah penat, tapi mata tak boleh pejam. Kau pusing kiri, pusing kanan, tengok jam dah pukul 3 pagi. Dalam kepala pula tiba-tiba semua benda muncul serentak. Perbualan lama, masalah esok, benda yang tak penting pun datang satu persatu. Lagi kau cuba paksa diri untuk tidur, lagi otak kau jadi aktif. Inilah yang dirasai oleh seseorang dengan insomnia. Ia bukan sekadar tak boleh tidur awal. Ia adalah keadaan di mana otak gagal untuk tutup walaupun badan dah penat sepenuhnya. Ada yang susah nak mula tidur, ada yang terbangun tengah malam dan tak boleh sambung tidur balik, ada juga yang tidur tapi bangun rasa lebih penat daripada sebelum tidur. Dan kesannya bukan setakat waktu malam,
malam. Siang hari jadi kabur dan mood boleh jadi cepat marah ataupun down. Dan paling memenatkan bila malam datang dan mereka mula risau kalau tak boleh tidur lagi macam mana. Dan ketakutan untuk tak boleh tidur itu sendiri membuatkan mereka lagi susah untuk tidur. Katil yang sepatutnya jadi tempat rehat bertukar jadi tempat paling stres dalam hidup mereka. Eating disorder. Setiap kali kau tengok makanan, bukan rasa lapar yang datang dulu, tapi rasa takut. Kalau aku makan ni, aku akan gemuk. Walaupun badan sebenarnya perlukan makanan, otak kau anggap makanan tu sebagai musuh. Inilah yang boleh berlaku pada seseorang dengan eating disorder. Eating disorder bukan sekadar tentang makan atau berat badan. Ia adalah gangguan mental yang mengubah cara seseorang melihat diri sendiri dan hubungan mereka dengan makanan. Ada yang langsung tak makan, dipanggil anorexia kerana takut berat naik, walaupun badan sudah terlalu kurus. Ada juga yang makan dalam jumlah banyak secara tiba-tiba. Kemudian rasa bersalah dan cuba buang makanan tu dengan memuntahkannya. Dari luar, orang nampak macam, kenapa tak makan je? Tapi dari dalam, ia seperti perang setiap hari. Setiap kalori dikira dan setiap kali makan, rasa bersalah datang tanpa henti. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang mengganggu cara otak membezakan antara realiti dan imajinasi. Mainkan tengah duduk seorang diri, tiba-tiba dengar suara memanggil nama kau. Tengok sekeliling, tak ada siapa. Tapi suara tu masih ada. Jelas. Seolah-olah betul-betul wujud. Ada dua jenis simptom utama skizofrenia. Pertama, halusinasi dan delusi, perkara yang ditambah oleh otak, seperti mendengar suara, melihat benda yang tak wujud atau percaya sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Bagi mereka, semua itu terasa sangat nyata. Kedua simptom yang hilang, emosi jadi kosong, motivasi hilang, bercakap pun jadi susah ataupun tak tersusun. Ramai orang fikir skizofrenia bermaksud seseorang itu berbahaya, tapi kebanyakannya mereka lebih cenderung menjadi mangsa daripada ancaman. Mereka tidak lagi pasti apa yang benar dan bila itu berlaku, dunia sendiri mula rasa seperti tempat yang tak lagi selamat. Dissociative Identity Disorder. Bayangkan kau sedang berbual dengan seseorang. Tiba-tiba mereka cakap, tadi kau yang cakap benda tu kan? Tapi kau langsung tak ingat. Ataupun kau sedar kau berada di satu tempat tanpa tahu macam mana kau sampai situ. Lebih pelik lagi, ada masa cara kau bercakap, minat atau tingkah laku berubah, seolah-olah jadi orang lain. Inilah yang boleh dialami oleh seseorang dengan Dissociative Identity Disorder atau DID. DID biasanya berlaku akibat trauma yang sangat teruk, terutamanya semasa zaman kanak-kanak. Untuk melindungi diri, otak seseorang akan memecahkan identiti kepada beberapa bahagian berbeza, dipanggil alters. Setiap alter boleh ada personality, umur, emosi dan cara berfikir yang berbeza. Ada yang menyimpan memori trauma, ada yang bertindak sebagai pelindung, ada juga yang lebih tenang dan lebih agresif. Masalahnya, pertukaran antara identiti ini boleh berlaku tanpa kawalan. Seseorang boleh hilang masa, tak ingat apa yang mereka buat, cakap ataupun alami. Ramai orang anggap DID seperti dalam movie, tapi realitinya jauh lebih menyakitkan. Ini bukan tentang jadi ramai orang, ini tentang satu minda yang pernah pecah dan ia membuatkan kehidupan harian terasa seperti hidup tanpa arah dan mereka tak pasti siapa diri sendiri sebenarnya. Panic disorder. Panic disorder berlaku bila sistem ketakutan dalam otak tiba-tiba tersalah aktif. Otak menghantar signal kecemasan kepada seluruh badan walaupun tiada ancaman sebenar. Serangan panik boleh datang tanpa amaran. Kadang-kadang tengah memandu, tiba-tiba jantung mula berdegup terlalu laju, nafas jadi pendek, tangan mula kebas, dada terasa ketat sampai kau betul-betul fikir, aku nak mati ke ni? Sebab itu ramai orang yang pertama kali kena panic attack ingat mereka sedang kena serangan jantung. Lepas mengalami satu panic attack, mereka mula hidup dalam ketakutan untuk mendapat serangan seterusnya. Mereka mula elakkan tempat ramai orang, elakkan keluar rumah dan elakkan situasi yang rasa susah untuk melarikan diri.